Hai, selamat datang ke channel saya AI Makan Minana ngina minasua ngina minane. Alright guys, so lama saya tak buat intro saya rasa macam kekok sikit kan. So tak apalah, hari ni saya dah buat konten saya. So apa yang saya nak buat hari ni memandangkan kita di tengah bulan yang kata apa yang paling indah kan, bulan Ramadan. So di bulan Ramadan ni setiap petang mestilah ada orang akan buat berjualan di bazar kan. So hari ni saya akan pergi ke bazar untuk mencari makanan. Tapi dengan siapa? Dengan, korang tengoklah kejap lagi siapa korang kenal saya sangat. Hidung dia pun korang kenal. Kalau gambar hidung dia macam ni kan, korang wajib kenal. So saya tak nak cakap banyak sebab saya pun tak tahu dah nak cakap apa, sebab lama tak buat YouTube kan. So saya baru nak keluar dari rumah, nak pergi ke kereta, and then korang ikut je saya nak pergi mana, nak pergi bazar mana. Okay, so kalau korang nak tanya Syami kanda mana, kanda dah tak ada. Bukan dah tak ada lah, dia kat rumah lain. Kalau korang tanya Syami, Nazrul mana, Aufah mana, orang dah keluar dah, ada orang dah pergi bazar. Hanya tinggal saya je kat rumah. So sebab saya dah cakap dah kat ada orang saya nak pergi shoot, and so dia orang pun tak pernah, dia orang pergi dulu. So tanpa melengahkan masa, jom apa? Mikir je. Tak payah cakap banyak lah, korang ikut je saya. Let's go. So saya dah turun dekat bawah, saya dah sampai dekat bawah. Macam terwancai tak saya? So saya benar lagi start engine kereta ni. Saya terus terang ni adalah konten vlogging je, vlogging harian. Pergi ke bazar. Sebab dah lama kan tak buat konten pergi ke bazar. Sebab setahun sekali je boleh buat konten macam ni. Kita masuk dulu, then kita start kereta. Alright guys, saya pun nak pergi ke Dazam direct sebab dia pun dah sampai dekat bazar. Saya tak nak lama-lama, nanti saya sidai pula. Saya tak nak sidai lama-lama, nanti dia marah saya pula. And then bila dia marah saya, bila saya pun nak marah dia, dia potong lah puas saya punya pahala. So tak boleh lah macam tu. Macam tu lah. Macam tu. So kita sambung sekejap lagi, okay? Let's go. So guys, kita dah sampai dah. Tapi saya tak tahu lah ada parking ke tak ni, sebab kereta banyak nak mampus. Biasalah kan, bulan Ramadan kan, semua orang nak cari makanan lah, nak pergi ke bazar. Saya tak boleh nak marah-marah. So dia tu kata dia tu dah sampai. Ini tu dia dah keluar ke? Masya Allah, Alhamdulillah rezeki, Alhamdulillah rezeki, Alhamdulillah, Alhamdulillah rezeki saya, Alhamdulillah. Keluarlah. Tak boleh keluar lagi. Tolonglah, yang ni parking sini, bukan nak keluar. Aduh. Okay. Ramainya manusia, ya Allah. Kita cari parking area belakang ni. Kita cari parking area belakang ni. Saya pun tak tahulah ada ke tak. Kita cubalah nasib kan. Orang kata kalau parking, buat berdiri tu. Rezeki dia, tak apalah rezeki awak. Orang kata kena baca doa makan. Saya dah dapat dah doa makan saya. Dia dah nak keluar dah. Tu. Yaris. Nanti motor. Astagfirullah. Yaris nak keluar. Ni nak keluar juga ni. Tak ada orang ni. Kereta parking sengit ni. Jadi nak keluar, Alhamdulillah. YouTube pun nak keluar, Alhamdulillah. Aku dah. Dia apa dah. Dia. Tugah dia mari adik kata ni. Kata harus ni. Aku nak masuk. Dia ni. Apalah kita tunggu Yaris ni. Ketisha. So guys, dia foto dia orang yang saya nak jumpa pun dah sampai. So saya nak parking dulu. And then kita akan sambung sekejap lagi lah. Korang tengok je saya parking, okay?
kedok tahu ni. Ni kek. Oh, sesek arus ni sesek gini. Taksi, patut lah. Okey, sini kedok. Ini pula. Okey, ingat. Betul. So, saya dah parking dah kereta. So, kita nak cari orang tu. Orang yang saya nak jumpa tu. Hebat tak saya parking? Hebat tak? Hebat kan saya parking kan? So, riak je aku berapa pasal So, banyak kenapalah korang kalau korang dengar saya cakap susu, saya minta maaf yang saya jadi jadi habit sebab suka cakap kan, jadi habit lah, jadi suka cakap susu macam tu. Korang faham lagi lah. Okey, kita dah sampai dan saya nak call orang tu sebab saya tak tahu dia dekat mana. So kita jumpa sekejap lagi, okay? So let's go. Alright guys, so kita dah jumpa dah orang tu. Korang tengok tak? 1, 2, 3. Alah, tu video siapa tu? Alah. What sorry. So ni lah guys, orang yang saya nak jumpa tu. Oh, kacik je dia. Siapa saya ni? Aku tanya mau puasa tak hari ni? Aku puasa lah. Kata mau fight tu untuk puasa dah. Ya Allah. Mana dah? Ha? Aku ada. Mau mana? Aku introvert ni public. Tahu tak? Iya ke? Kenapa mu introvert? Tahu tak? Ha? Aku dari sini kita saya ngecut kan? Saya mau mercut. Oh, saya mercut. Apa lah, kita cari makanan dulu. Iya ke? Sebab macam Amel tak buat tahu tengok. Okey, mana cari apa ni? Dek, kau pergi apa ni? Mana cari apa ni? Okey, asal gol. Dia pasal gol dek. Sama lah rasa. Nak cari apa ni? Tahu lagi. Ha? Tengok mana. Dek, mu sini. Hujan ni? Okey, kita start hujan ni, okey? So guys, memang banyak gila makanan jual. Ini first time saya datang ke bazar untuk tahun ni lah. Betul, sama dengan aku. Oh ya ke? Mu first time ke? Ya, betul. Sebab saya banyakkan makan kat rumah. Kakak saya masak, abang saya masak. Start mana ni? Sini? Kita start sini tak? Okey. Mu nak cari makanan nasi ke? Mu nak cari makanan kat dulu ke kan? Tak saya nasi. Lepas tu? Oh, betul aku nak ayam gunting lah. Ayam gunting? Makan ayam gunting. Ayam lepas tu gunting? Oh ya. Aku nak cari ayam kapok. Kapok ayam? Kapak Kapok. Okey, kapak. Okey. So, kita nak cari makanan ringan dulu sebelum cari makanan berat. Sama rasa? Ha? Biasa aku gini, aku habis selau betul aku pusing mula baru bunyi. Dek ke dia pusing mula. Pusing tepat ni lah pula. Ya, masa aku habiskan. Okey. Tu pusing balik. Betul starting. Oh, faham. Tapi disebabkan makan lambat ni pukul berapa dah? Oh, lah awal je. Baru pukul 6.40. Kita maghrib pukul 7.28. Sempat je. Aduh. Okay, kita tengok ke lorong kedua pula. Kita pergi tengok. Kita tengok ada apa. Dek, apa mu suka? Mu introvert. Mesti lama dah kamu tak buat konten macam tempat crowded gini. Betul tak? Aku lawan nama mu tak? Aku lawan nama mu dah? Ha? Bila selaya aku. Oh ni Muiz. Oh saya. Loh. So kita ada Muiz, banyak orang jual sini. Banyak gila lah. Ni kita ada apa ni? Muiz beli untuk mau rehat ke kok. Beli. So kita dah beli ayam Muiz. Muiz hot chicken. Mu suka Muiz ke? Kamu suka ayam dia? Mu suka Muiz ke ayam dia? Aku suka Muiz lah kalau kita. Mu suka Muiz lah? Okey, faham. Tak nak.
Anjay tak nak. Nak satu ketul je. Dua lah dua. Nak dua? Boleh bagi satu. Okey. Tapi dua kata betul gitu. Nak apa pieces? Ni? Ni dua. Beza ke? Oh ada cheese. Oh ni ada cheese. Oh saya ke Korea? Nak cheese lah. Terang pun tanya mana semua Muiz? Ada gila sini. Oh ya kan ada. Yang set dua betul. Yang cheese nak dua. So Dua set. Dua kotak lah. Dua kotak lah. Ni. Ni sah. Sah ni sah. Ni. Macam ni yang saya dah transfer dah. Ada lebih je? Ada. Aduh, Nisa belanja lah geng. Saya malu lah. Saya kalau perempuan belanja ni saya tak boleh lah ya. Masih Muiz? Benda sebab konten ni akan post kat YT tu. Oh ya ke? Wow, patutlah mu bayar. Hebatlah Nisa ni. Kenapa? Okey. Mencarut dah semua. Benda air? Cik lah. Oh kita lah sekali. Sebab nanti cair tak sedap pula. Ha? Nisa malu? Kenapa Nisa malu? Salih tu. Patutlah malu pula tu. Alik ni pula tu. Silent sah. Awak malu-malu ni. So kita pergi ke lorong ketiga pula. Kita tengok ada apa. Baru cakap aku nak masuk Moreh semua malam ni. Moreh? Wah lah Moreh. Masak awal? Ha? Masak awal kena masuk sekali. Oh dry je. Esok lah esok. Esok cuti lah. Ha? Esok cuti lah. Sumpah? Hari ni juga esok Sabtu. Bukan ke Ahad itu je? Oh Sabtu eh? Aku tak tahu. Dia enak ni. Sini macam banyak air. Memang tak singkat. Ha? Aku buat live stream lah. Buat live stream. Pesta shadow. Ha? Bagaimana? Pesta shadow. Mana? Oh ni. Apa ya? Pasta. Pesta ke apa? Pesta malam mudi. Pasta, bukan pesta. Dia ada ayam tender. Oh, chicken tender. Tender tu lain, okey? Mana? Tak, you dah lah, you hujan ni. Pulak dah. Tadi kata nak okey. So guys, saya nak cari dulu makanan-makanan. Nanti saya akan sambung balik bila dah nak berbuka, okey? So ni saya akan ambil juga montaj lah. So let's go. So saya dah beli dah saya punya nasi, ayam geprek. Nisa pun banyak dah borong. So kita tinggal air je, tak beli lagi. Boleh? Kita dah jumpa dah air Nisa. Satu je. Mana air ke apa? Tengok lain. Tengok lain. Saya beli lagi apa sah? Air apa ni? Dia macam koktel. Oh, koktel. Air koktel? Ya. Wow. Berapa kak? Koktel strawberry. So Nisa ada beli air koktel. So saya tak tahu lagi nak beli air apa. Tengah mencari juga ni. Ni macam banyak ni. Keladi, coklat, vanilla blue. Sini. Tak nak vanilla blue? Boleh bang? Peanut yang gelas punya? Ke tak cukup? Boleh. Besar ke kecil? Ha? Besar ke kecil? Besar. Hello, excuse me, kawan. Halo. Hai. Besar biru. Ha? Buat live. Live. Ha. Hai, kawan. Hai. Welcome. Oh, tu dah semua. Ni dah beli dah. Saya dah sebenarnya craving nasi komok guys. Ya. Kita pun dah siap. Kak berapa ringgit tak? 5? Ya.
Berapa? Aduh dah. Tadi nak Thailand tak ada. Boleh jumpa dah. Nak tak? Nah. Adik raya. Allah Akbar, astagfirullahalazim. Aduh raya. Aduh, puasa pun tak lagi. Okey. Aduh, kata dah pula tak puasa. Adik this. So, air pun kita dah ada. Kuek. Aku buat kau. Mai you ni. Memang kena mai. Ha? Main apa ni? Mu tak sedekah? Bazi banyak. Oh ya ke? Wah, lupa mu nak raya. Before raya mu nak raya ke? Bazi pada bila lama dah. Sekarang ni kerja balik juga. Ya ke? Ya. Aku mu Lepas rasa banyak juga ni kemarin lah. Ya ke? Tapi tak apa ni sebab before raya mungkin mu nak raya. Yes. Betul tak? Dia nak pakai baju size S. Wow, lagi. Sekarang aku S lagi dah. Juga baca L je. Baca L. Ya ke? Tapi tengok casting juga ah. Kalau baca casting terlalu sangat settle mood ah. Oh, faham. Apa asal? Semoga urusanmu berjalan dengan lancar lah sah. Tapi tu CSS. Kau buat sih? Aku tak saya kurus-kurus. 2 tahun lepas muka ke tak? SS kamu? Oh. Mana kereta tu? Tu kereta tu. Buat gimana kereta? Dia apa pakai ujung. Sini banyak mu. Oh tu keretamu. Kira je pasal dah. Bye. So saya perpisahkan Nisa sekejap. Sebab kan kita orang kena jumpa dekat Tasik. Kita orang berbuka kat Tasik pula. And kita sama jari lah pula, okay? So let's go. Kereta Nisa. Kita orang baru nak gerak sekali. Ni pun dah pukul bukan ni 7:06. Dah nak buka dah. Cepat sikit. Cepat lah gila. Gila. So Nisa dah pergi dah. Kita ikut je dia. Okay, sebab di sini ke Tasik tak jauh pun, dekat je. Hanya berapa kilometer je. So yeah, let's go. Alright guys, kita dah sampai dah dekat Tasik Lakeview, dekat Putrajaya. And kita dah nak berpukul puasa. Lagi hanya beberapa minit je lagi. Aduh, susah. Okay, mana dia tu set mirror patut. And saya dah parking dah. Okay, saya dah parking dah kat situ. And wow, Masya Allah, sunset. Sekejap, saya buat pos 5 sekejap. Pos 5 lu. Ya Allah, kau takut tinggal. Stand. Nak ambil stand je. Sebab apa? Sebab jadi bila kita tengah makan, kita boleh record moment, kan? Moment kita tengah makan. So, dah ambil stand dulu. Let's go. Stand. Yes. Okay. Dah. Tunggulah tu. Kalut lah nak pergi. Stand dah ada. Air basuh tangan pun dah ada. Air minum pun dah ada. Makanan untuk isi perut pun dah ada. Okay. Kita hanya tinggal untuk berbuka je. Let's go. Kita masuk dulu. Sah, mana sah? Go tu kita tak ada. Tika kita tak ada. Ha? Tu lah, kita last minute betul. Ha? Sampai ni dah. Ya. Sungguh kami. Boleh ambil? Dok. Mai kami. Baru. Tu kita duduk kat tangga, kita tak tangga ni. So ramai jugalah orang berbuka puasa kat sini. Dan bukan sikit je. But ramai. Jujuk orang berbuka puasa sini. Sah, naik mana? Ha? Lagi. Aku tak suruh dekat kamu. Dekat. Aku tak suruh dekat kamu. Aku nak dekat kamu je. Mana ni? Situ ke? Kita surprise. Macam Mak Maya Nuha lah. Mak Maya Nuha. Aku cakap, oh terima kasih.
Aku dah pelik dah. Aku rasa macam chicken. Kalau kita duduk dengan dia, adakah kita kacau dia dating? Look, itu macam kacau dia dating duduk tak? Kita jadi. Aduh. Aduh. Kita jumpa siapa ni? Aduh, buka rahsia siap. Dok, kau ni. Makan dah kau. Lambat lagi duk buka ni. Okey, lepas ni pakai boleh muak lalu dah. Aduh. Ini aku jadi pokok kat belakang kita. Tak apa. Aku jadi ruput apa? Jadi ruput. Mana saya mau punya kursi meja? Siap aku ala kadar, siap aku duduk gitu je. Aku biasa. Ya ke? Saya mau pergi depan tu. Depan tasik tu ada tu. Segi sel lah depan tu. Ya, jom sah. Aku mikir gitu. Sebab kalau sini kan berhalang. Oh, ada nuhang. Tadi gini. Dia saya mu eh. Baru nak sweet-sweet ada. Ya ke? Ini mak kita topek belakang. Awak sayang sini lah. Ha? Sayang. Tak apa, saya aku join kat belakang tu. Saya aku join. Tak apa dah, saya mau makan dulu okey. Apa kita duduk tiga tu lah. Pinjam aja. Ada tiga Ha? tu lah. Berbuka versi marhaban. Maharban. Ramai-ramai. Masya-Allah. Ya ke? Yalah. Siap dia orang. Siap nak makan sebelum. Tak sih. Tak sih. Tak sih. Damn. Alah sweet je. Apa lagi jangan mak dekat. Aku nak kawan nasi tak ni. Ya ke? Nak makan tak? Aku boleh minum tak pada? Kawan nasi. Aduh. Dah senyap eh. Aku rasa Memang ni tempat saya aku lah. Ya ke? Memang tempat saya aku. Kita beritahu lah. Sebab ambil memang masuk ring kan? Masuk ring. boleh masuk ring pula. Kita ambil tak? Kita ambil muka macam buat apa? Mak boleh brutal dah. Okey lah, tak apalah, duduk dulu. Saya nak cari tempat je. Biar dah. Tak apa, aku rekod lah, aku rekod. Tak apa lah. Aku rekod lah. Janganlah. Aku... Ha? Kenapa? Kenapa? Kau mu. Okey lah. Masa jangan kacau saya dating. Tak ada. Tak ada kan? Jadi sedap. Okey. Aduh, selamat. Yes, selamat kami. Ya, T1. T1 pula. Nuan. Oh, Nuan. Jangan gitu. T1 lah. Sorry dah. Kita balik kita. Happy iftar, bye. Bye. Sampai. Bye. Nak mana ni tadi? Sebenarnya aku tahu dah saya buka sini saja main ke kaca. Lama tahu dah. Sebab tu aku ajak buka sini. Aku ajak duduk tasik. Aku tak tahu lah pula saya duduk sini. Tu ada kursi batu kita duduk gitu guys. Lagi bawa aku jatuh lagi mak ni. Hah? Bawa aku jatuh kat Imah dulu. Oh, buat tu. Tu ada kursi batu tu situ kita duduk kat kursi batu tu kan. Kursi batu lah. Rupuk mana ni? Duduk atas. Gelap. Ya Allah Akbar. Mana muka atau rupuk ni terbatu ni tahu tak? Ha? Pandang badan nak ngitar tak? Ada siput babi dah. Ada siput babi lagi. Dah terang yang ke babi pula. Dah kita duduk sini dah. Rambut lah. Mula lu. Duduk sini. Pasal mudah. Aku menjaga sini dah. Ha? Ingat jatuh dalam air. Apa basah bersama? Okey, duduk. Kan view dia set dia kan nak tengok laut, nak tengok jabatan, nak tengok tu Putrajaya. Okey. Dia kita halang set dia kan. Oh, kira kita halang set dia lah. Ya. Wow. Boleh. Mesti untuk air bas tangan. Ya, betul. Aku tu terfikir mak. Tapi sadut ni tak apa pun. Tak ada masalah, aku biasa dah. Aku pun biasa dah. So guys, tinggal berapa minit lagi? 7 minit lagi. 7 minit je. Okay, kita 10 minit yang terakhir sebelum berbuka. Bagus untuk berdoa. Ya ke? Menurut doa ke apa sah? Menurut nikah dah? Tak sengaja. Ya ke? Nak enjoy dulu lah. Tak boleh enjoy kot. Nak cari duit dulu lah. Yes. Wow. Oh, betul ni nak enjoy. Puas dah enjoy. Okey, kamu pun ada enjoy. Puas dah. Aku hidup aku bukan enjoy mana mak. Betul? Kadang gitulah. Merasa Comel sunset sini. Tak tahu comel mana dah. Orang nak edit aku. Ada ramai-ramai belakang. Okey. 1, 2, 3. Ada game ni, bila promo ah. Okey. Mula-mula. 1, 2, 3. Tunjuk sana eh. Okey, tunjuk gini. Apa tanda? Ni tak ada sunset. Ya, belakang ni ada. Belakang ni.
sunset tu lah. Gila lah boring. Oh, ya ke? Aku ingat matahari ni. Oh, bodoh lah. Aku matahari ni. Aku dah tahu. Aduh, buat saya. Sekejap, aku pakai sikit pucuk sini sekejap. So guys, orang dah azan dah. Kita baru nak, nak buka puasa kata tak? Terangan dah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Razaqna wa qina azabana. Amin. Oh, bismillah dah. Allahumma la bismillah wa bihamdika. Tak ada dia punya ni. Air. Dia kurang manis. Dia rasa lemuk manis-manis gitu. So, saya beli nasi ayam geprek. Nisa dia beli bihun. Bihun sup. Kedah. Oh, buat makan nasi. Saya memang tak makan nasi. Oh ya. Bihun tak naik pun kan? Oh, lupa. Dia tengah ni sekarang. Sikit lama dah. Wow, dia ada besar pok. Sama-sama Nisa. Saya lagi. Sambal sangat tapak kaki lah. So dia punya sambal. Lepas ni kita tabur. Jadi sup je. Jadi sup je? Iftar. Iftar weh. Oh, dia tengok gitu. Serius. Benar lepas. Dah pula cuba saya sini. Aku expect dah. Oh, dah saya duduk sini kan? Dah betul. Firasat aku semua betul mak. Ya ke? Ya. Okey, kalau firasat betul sekejap ya kena iman lah. Ya Fi. Salah ke di rumah? Betul lagi Fi. Rumah? Ya Fi. Budak ya Fi siap. Mana lah? Bukan mana kan? Ya. Mak ambil aku stand tu pun tak tepi sikit dah. Sudah? Ini? Ya, sebab tadi kalau Muhammad badan maksudnya. Oh, ya ke? Ya. Okey. Faham. Sorry, Sarah. Demo tak dia lagi tu buka go tu. Ni yang 10 lah aku buat. Lagi ke sini kita buka ramah-ramah lepas ni. Mana? Ada kan? Mu ada tak buka sekali ramah-ramah tu? Sini lah. Sini lah. Sini. Belas tu lah. 2 tahun lepas. Belas lagi. Masa kita ni. Apa? Masa jadi penyonda. Masa tu ni jadi penyonda. Setengah ni masa tu. Lepas tu masa tu pula alih nak ni lah. Nak tengok konten. Tidak kena buat. Masa tu lah zaman yang tanya sedap sebab zaman yang tanya. Look. Dengan mak weh kedua bekal tu. Kota anjing. Dia berkonten kota anjing tu. Telur dulu. Okey. Bekal ini pula sunset ni. Aku ingat pergi show kata dia. Kata aku pula memang ada. Oh, kita minta anuan je. Ni ramuk sini. Puasa aku patut pun tengah hari. Biasa je tengok aku makan. Ya lah? Duk, tengah hari duk. Aku pun tengah hari tu hari tu. Sekontak aku ada sebelum puasa. Hak marah ke? Nak kuih dah? Mana ni? Mana? So, kita nak makan-makan dulu. Then, kita sambung je lagi, okay? Let's go. Guys, kita pun dah siap makan dah. So, rasa nak outro. So guys, rasa lah sebab kita pun perut kita dah kenyang dah. Habis lecin dah makan ni. Tak kenyang lah. Kenyang lah sebab makan sekali yang besar. So, Safa pun dah balik. Aduh lah, boleh pula cuba saya sini. Okay lah, so thank you Nisa iftar dengan aku. Tak ada masalah, famous pas-pas kan? Boleh? Tak apa, mau air sini, aku post konten aku. Boleh. Kontenmu tu bagi kat aku kat malam tu. Tak apa, betul malam ni, terah dah. Cool. Okay lah, so guys, sampai di sini saja konten saya pada kali ni. And jumpa lagi pada next konten. Bye, assalamualaikum.